Antara lelaki dengan perempuan tau. Okey. Antara murid lelaki dengan murid perempuan ni. Murid perempuan, 35% daripada murid perempuan cenderung untuk tidak mengaku. Okey. Tetapi bagi murid lelaki, 52%. Maknanya di sini, lelaki dengan mudah mengaku dia gemuk. Obesity. Obesity. Dia tak ada yang sensitif pula. Perempuan ni denial lah. Sebab perempuan ni dia sukar untuk menerima hakikat. Sebab itu merupakan aset kan. Aset yang orang akan menilai fizikal kan. Jadi dia macam susah sikit nak mengaku dia. Ini fakta. Okey. Jadi bila kita dah tahu dah benda ni ada cabaran ni semua, macam mana kita nak support, kita nak sokong. Saya nak sokong, nak pastikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam maju Johor, salam pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Salam Johor Leads. Bersama dengan saya Cikgu Ali Ashraf dalam Cikgu Podcast pada hari ini, dan saya tak bersorangan. Saya perkenalkan hos bersama kita, Cikgu Mustaqim. Apa khabar? Alhamdulillah, saya baik. Baik, sihat Sihat seadanya. Alhamdulillah. Okey, Cikgu Mustaqim. Okey, dan pada hari ini kita akan bersama-sama lah untuk membincangkan berkaitan dengan kecergasan dan pelbagai dan kesihatan. Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe Cikgu Podcast di YouTube, follow juga di TikTok Cikgu Podcast, dan juga jangan lupa tagline kita, santai-santai janji sampai. Okey, banyakkan like kat situ. Okey. Kita balik pada kecergasan, kesihatan. Betul. Topik kita apa hari ni, Cikgu Mustaqim? Topiknya pada hari ini memang cukup menarik. Saya rasa memang cukup menarik, dan kita pun sebagai host pun rasa macam tak sabar nak tahu. Okey, kerana tajuk pada hari ini adalah SEGA dan juga BMI 59T, cerminan kecergasan murid. Macam menarik tu kan. Tapi seolah pada hari ini macam bukan cerminan murid juga, macam cerminan saya juga cerminan lah ini. Kita juga ni sebenarnya. Okey, untuk rungkai, kupas topik ini, kita bawakan dua panel lah pada hari ini. Saya perkenalkan panel kita yang pertama, Cikgu Subramaniam, anak lelaki Kumarasamy, SIC Plus PPD Batu Pahat. Selamat datang Cikgu Subra. Okey, boleh kenalkan diri sikit background pasal diri. Cikgu Ali, Cikgu Mustaqim, Cik Smaidi, rakan saya. Saya Encik Subramaniam Kumarasamy daripada PPD Batu Pahat, bertugas sebagai SIC Plus Sains Sosial. Sebelum itu saya pernah berkhidmat di sekolah tinggi Batu Pahat dan juga pernah berkhidmat di sekolah rendah. Kalau pengalaman mengajar saya lebih kurang 33 tahun. Dan saya berkelulusan Sains Sukan, ijazah sarjana Sains Sukan, dan kian sekarang ini bertugas di PPD Batu Pahat lah, sebagai SIC Sains Sosial dan in charge untuk PIC Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Orang sukan Cikgu Subra tu nampak. Cegak dia tu memang betul lah orang sukan. Aura dia lain. Aura dia lain, orang sukan aura lain. Kita bawa seorang lagi ahli panel, Cikgu Mustaqim, teruskan. Dan saya rasa kita kena maklumkan juga dalam episod kali ni, kita rasa ini episod pertama kali membawa dua panel. Dua panel sukan. Dan panel yang kedua ni iaitu Cikgu Isma Hadi bin Muhammad Ismail. Mungkin boleh kenalkan diri Cikgu. Baik, terima kasih Cikgu Mustaqim, Cikgu Ali dan juga Cikgu Subra, sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera lah. Baik, saya berpengalaman mengajar dalam 20 tahun, hampir 20 tahun, dan berkelulusan ijazah sarjana Buddha Sains Sukan lah. Jadi sekarang menjawat sebagai SIC Sains Sosial di daerah Tangkak dan menguruskan mata pelajaran pendidikan jasmani dan juga sains sukan lah. Dan saya dulu sebenarnya atlet. Okey. Dulu atlet. Nampak tak? Semua orang sukan hari ni. Pernah mewakili negara, tapi masih tengah betul-betul cergas lah. Cuma sekarang ni kita dah berumur, pelan-pelan sikit lah. Tapi kita jagalah. Dan harapnya kita masih dalam sukan apa tu, Cikgu? Judo. Takut tak? Kan. Tak, dia tak takut. Saya rasa selamat je kat sini. Okay. Itulah sedikit latar belakang saya. Okey, dua panel kita orang sukan. Bukan sebarang. Ya, betul. Topik Cikgu Ali orang sukan tak? Tak, saya sebenarnya background bukan sukan. Terlibat dalam sukan je, bukan orang sukan. Okey. So, berbalik kepada topik kita tadi, iaitu SEGA dan BMI 59T, cerminan kecergasan murid. Betul. So, kita cerita pasal kecergasan, berat badan, BMI dan sebagainya. So, sekarang ini kita tahu lah, banyak dah
kita cerita pasal BMI. Betul. Agak serius. Serius. So, boleh tak mana-mana panel rungkaikan macam mana keadaan sebenar, keadaan BMI murid sekarang ni? Di Malaysia atau Johor, tak kisah. Macam ni Cikgu Ali, kalau ikut sebenarnya ini fakta yang pernah kita dapat lah. Alright. Malaysia pernah berada di tangga kedua negara ASEAN untuk kanak-kanak obesiti. Tangga kedua Tangga kedua ASEAN dan pernah berada di tangga keempat ASEAN. Tangga Tangga kedua ASEAN dan tangga keempat Asia. Keempat Asia Suatu ketika dululah. Okay, alright. Dan sekarang ni saya kena check balik apa Okay. fakta yang terkini. Alright. Tapi apa yang menjadi hasrat kepada KPM kita sekarang ni ada beberapa kebimbangan. Okay. Yang pertamanya berkaitan dengan kanak-kanak obesiti, Okay. kanak-kanak bantut dan juga kanak-kanak speech delay ataupun lambat bercakap. Okay. Jadi daripada ketiga-tiga tu berkaitan dengan tajuk kita hari ni lah, iaitu kanak-kanak obesiti. Itu situasi yang ada di Malaysia dan kebimbangan kita sekarang ni lah. Kalau di keadaan di Johor tu macam mana? Okey, kalau di negeri Johor, Cik Hos, pada negeri Johor ni kita tengok data dia. Sebenarnya kalau kita nak dapatkan data ni kita kena buat 2 kali setahun, penggal 1 dan penggal kedua. Okay. Bila kita lihat dia punya peningkatan ataupun penurunan. Okey, apa aspek yang kita lihat dalam BMI ni adalah kita kategori pertama kita tengok kurus. Kategori kurus ataupun berat badan rendah berat badan. Okey. Okey. Seterusnya kategori berat badan normal. Berat badan normal ni macam kita lah, macam kita kan Terima kasih Cik Subra. Sebutkan nanti sikit kan? Motivasi sikit kan. Okey. Okey. Seterusnya kita lihat berat badan, kalau border daripada berat badan normal ni dia adalah berat badan berlebihan. Berat badan. Okey. Okey. Dan lebihnya tu akan membawa kepada Obesity. Alright. Okay. So, bila kita lihat daripada statistik, kita nampak di sini untuk kategori kurus, okay, berat badan rendah ni, terdapat pengurangan peratus. Maksudnya daripada 9%, lebih kurang 10%, dia turun kepada 8%, lebih kurang gitu. Alright. Okay, maksudnya Kurus berkurangan lah. makan baik sikit lah. Okay, Kan, mungkin dari segi pemakanan dan sebagainya. Berat badan normal juga menunjukkan positif ni. Okey, maksudnya peningkatan positif iaitu daripada 64% dia kepada 65%. Okey. Dan yang ini zon-zon kuning kan kalau kita lihat berat badan berlebihan berat badan ni daripada 75,560 dia meningkat kepada 79,666 pelajar. Berlebihan meningkat. Kalau kita lihat kepada obesiti pula daripada 72,180 pelajar, dia meningkat kepada 78,179. Maksudnya peningkatan yang banyak. Dan yang ini kalau kita lihat kategori umurnya daripada 5 hingga 17 tahun. Ini pelajar sekolah kerajaan, pelajar sekolah. Kalau yang international school kita tak tahu lagi. Kan, ataupun pelajar sekolah persendirian kita tak tahu lagi. Okey. Maksudnya daripada data tu kita boleh rumuskan berat badan meningkat. Yang mula-mula kita nampak yang kurus tu okeylah, berkurangan, normal meningkat, cuma berlebihan dengan obesiti pun bertambah. Ini di kalangan murid sekolah. So belum lagi cikgu sekolah. Okey, sekarang ni kalau kita melihat daripada yang pertama tadi, kita lihat berlaku di Malaysia, kita lihat berlaku di Johor. Jadi adakah sebab kalau badan yang berat badan berlebihan ni dia sebenarnya boleh menjejaskan akademik ke? Itu kadang-kadang isu tu bagi saya sangat menarik. Sebab kalau kita tengok kadang-kadang di peringkat yang lain ada orang yang badan berlebihan tapi result keputusannya pun baik juga. Jadi macam mana pendapat? Apa kesan dia? Okey, kalau kita lihat memanglah kesihatan ini berat badan berlebihan, bila kita pergi kepada isu berat badan berlebihan ni, dia membawa risiko kesihatan. Dan kalau dia badan cergas, minda cerdas. Al-aqlu salim fi jismi salim. Kan? So bila badan kita cergas, maka minda kita cerdas. Betul. So bila pelajar yang bermasalah obesiti dan sebagainya, dia melibatkan sistem badan. Kalau kita lihat dari segi sains dan biologi dan sebagainya kan, dia melibatkan sistem badan. So ini memberi kesan dan memang
orang dewasa pun kita nampak. Kalau dia dua penyakit yang kita selalu lihat adik-beradik ni kan. Ni pada di kalangan orang dewasa. Betul. Kencing manis diikuti dengan Darah tinggi. Darah tinggi. Betul. Sebab apa? Masalah obesiti. Dan ini bila dah sampai ke dewasa ni, kita nak mendidik kanak-kanak sebenarnya, mendidik anak-anak ni daripada bangku sekolah ni. Dan kita nak memberitahu betapa pentingnya kesihatan dari segi berat badan yang unggul. Bagaimana you nak dapatkan berat badan yang unggul? Sebab tu yang kita adalah ujian-ujian dan sebagainya. Tapi Cikgu Ali, sebenarnya kalau kita melihat pada kesan lah. Kesan, yes. Saya setujulah dengan pendapat daripada sahabat saya ni. Kenyataan sebenarnya berkaitan dengan kesan obesiti kepada kanak-kanak. Tapi kalau kita lihat fakta yang dikeluarkan oleh KKM sendiri, KKM telah meletakkan ada 7 kesan murid yang obesiti kepada otaknya. Okey, yang pertama dia berkaitan dengan gangguan kepada prestasi otak tu. Macam kita sedia maklum bila badan budak yang makin obes, pergerakan semakin lambat. Jadi blood circulation itu susah nak menghantar oksigen ke otak. Jadi boleh menjejaskan sedikit prestasi otak. Kemudian yang keduanya dikatakan murid kita ni tak mampu untuk membuat keputusan. Sedangkan dalam situasi kita sekarang ni kita mementingkan pemikiran aras tinggi. Memerlukan itu. Jadi itu antara kesannya. Jadi kesan yang ketiga terganggu kepada short term memory. Short term pula. Salah pula saya. Short term memory. Jadi murid tak boleh mengingat. Dan seterusnya lah mental otak orang kata tak fleksibel. Jadi otak bahagian apa benda ni lah. Dan saya bacalah bahagian orbitofrontal dan juga anterior cingulate tu menipis, dan seterusnya bahagian otak dan juga pusat memori jadi makin kecil. Itu kesan murid obesiti kepada otak. Maksudnya bila obesiti ni kita selalu cakap kita selalu cakap rupa, fizikal, lepas tu pergerakan je dan sebagainya, tapi sebenarnya kesan dia lebih daripada sekadar rupa. Sampai ke otak. Satu lagi, Cikgu Ali pernah dengar tak ada orang kata saya ni badan besar keturunan, tulang saya besar. Adakah maksudnya benda tu betul atau tidak? Maksudnya orang yang obesiti tu tak boleh kurus sebab tulangnya rangkanya besar, dia kata. Okey, dia sebenarnya berat badan berlebihan obesiti ni, kita kena tengok apakah yang menyebabkan berat badan berlebihan. Dia kalau tengok, kita lihat peninju, wrestler mereka ni badan dia besar, bodybuilder. Kalau kita tengok dari segi BMI dia memang dia obes. Kalau di kategori obes. Tapi apa yang menyebabkan berat badan berlebihan ni adalah kandungan lemak badan. Kandungan lemak badan. Sebab tu kalau kita lihat indeks jisim badan ni, dia lebih kepada kandungan lemak badan. Bila lemak badan kita banyak, itu yang menyebabkan obesiti. Dan lemak badan yang berlebihan ini yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah, peredaran darah tersangkut, terganggu dan sebagainya. Dan untuk mengatasi itu yang kita kena memperkenalkan pelbagai ujian-ujian dan sebagainya untuk kita lihat kepada standard. Okey, saya suka balik pada yang kesan tadi tu, kesan obesiti pada kanak-kanak. Okey, macam tadi Cikgu Ismadi ada ceritakan tentang kesan dia pada otak. Ada tak risiko lain terhadap kesihatan pada kanak-kanak? Sudah tentu. Okay. Sebenarnya memang ada. Kalau ikut kesan obesiti kepada murid atau pada kanak-kanak lah. Tadi kita fokus kecilnya kepada otak. Ini kita ambil keseluruhan tubuh badannya. Jadi kita tengok pertama sudah tentu dah dia akan meningkatkan kadar kolesterol. Okey, kolesterol lah. Okey, kemudian tekanan darah makin tinggi. Kemudian penyakit jantung peringkat awal. Kemudian boleh juga mendapat penyakit diabetes, kencing manis, dapat lagi masalah tulang dan juga kondisi kulit yang bermasalah. Jadi untuk pengetahuan Cikgu Ali sebenarnya di Malaysia kita telah pun ada beberapa di kalangan murid kita yang meninggal dunia disebabkan masalah jantung. Dalam usia dalam usia. Dan jadi itu yang kita bimbang sebenarnya bila obesiti ni tidak ditangani dengan cara yang betul dan secara orang kata berterusan. Jadi kita bimbang risiko tu sentiasa berada di kalangan kanak-kanak dan ataupun murid di sekolah.
Dia macam ni, salah satu yang saya perasan, contoh kalau masa zaman sekolah dulu, kalau kanak-kanak yang sekolah rendah, bila badan yang berlebihan ni, comel je. Aduh, comel je, cute je. Jadi macam, jadi kat situ sebenarnya macam, adakah dia salah satu yang kita menerapkan unsur, kalau badan besar ni anaknya akan sihat, comel, maknya pandai menjaga. Dia bukan apa, zaman-zaman dulu kan, bila dia nampak murid-murid agak cabi, kanak-kanak cabi, dia kata, sihatnya. Tapi sebenarnya maksud di sebalik tu. Orang dulu-dulu kan kaya dengan kata-kata kiasan. Okey. So kita dah tahu dah ni. Memang tadi dah cerita obesiti meningkat. Betul. Dah cerita juga obesiti ni ada kesan pada murid. So dalam keadaan sekarang ni kita tahu murid kita ni dia berbeza tau. Selepas daripada kita zaman pandemik ni, dengan keadaan semasa yang banyak dengan gadget, kehidupan dia, cabaran untuk obesiti ni makin besar. So apa kita punya yang the main cabaran, challenge dia untuk kita atasi obesiti ni? Okey. Kalau cabaran kita nak mengatasi obesiti ni adalah dari segi aktiviti-aktiviti lah, intervensi-intervensi, penglibatan pelajar, penglibatan murid dalam sekolah. Sebab itu kita kementerian dah keluar dengan satu ujian ni. Dan untuk meningkatkan penglibatan pelajar, dia kena ada satu data dan macam ujian. When you are tested, bila kita nak test, daripada result itu kita dah tahu di mana kedudukan kita sebenarnya. So sebab itu diperkenalkan SEGA, diperkenalkan BMI dan sebagainya. Kalau kita lihat pun, kalau BMI pun bukan dari dulu ada BMI. BMI ni untuk 5 hingga 9 tahun ni diperkenalkan sejak 2021. Tahun 2021. Sebab apa? Mungkin selepas pandemik ni, budak pelajar-pelajar ni dia lebih di rumah dan sebagainya. Dia tak ada aktiviti fizikal, dan tentu sukan tak ada dan sebagainya kan. So bila naik ke sekolah kita nampak berat badan ni, ramai pelajar-pelajar, kanak-kanak ni comel-comel, dia macam cabi-cabi. Dia cakap tu perkataan comel tu sebenarnya agaklah. Sebab kita tengok masa pandemik tu, ingat tak masa mula-mula sekali bekalan roti habis kat pasar raya. Untuk mengatasi, jadi mungkin itulah jadi makanan dah jadi macam makanan ruji pula kan. Dan macam cabaran tadilah, cabaran yang pertama sekali, cabaran ni kita lihat dia bermula daripada rumah. Okey, di rumah bagaimana ibu bapa ni dia prihatin tau. Ibu bapa tahu tak keseriusan berat badan kalau di kalangan anak-anak ni, kanak-kanak sebenarnya. Apakah kesan akan berlaku mereka? Mungkin ibu bapa ni dia tak nak macam apa orang kata, dia tak nak menjatuhkan maruah anak dia, macam anak saya gemuk dan sebagainya, tapi dia tak kontrol di rumah. Kan dari segi pemakanan, mungkin pemakanan sehat dan sebagainya tidak diperkenalkan di rumah. Dia bermula daripada rumah sebenarnya cabaran itu. Bila kita di peringkat sekolah, kita nak terima. Dan bila kita nak melaksanakan intervensi, melaksanakan aktiviti fizikal dan sebagainya, mungkin dalam pendidikan jasmani, budak tu, kanak-kanak tu akan komplain ataupun dia beritahu, saya ada masalah kesihatan, saya tak boleh lari, berat badan saya ni. Dan bila kita kadang sekarang ni kebanyakan ibu bapa ni dia macam kalau anak dia tak boleh bersukan, okey tak apa. Mungkin Cikgu Ismail nak tambah dari segi cabaran kita ada. Okey, sebenarnya kalau kita nak tengok katakan cabaran lah, sebenarnya datang daripada murid itu sendirilah. Kalau kita tengok apa yang datangnya, ni kajian ataupun keputusan, bukan keputusan lah, satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia berkaitan dengan persepsi murid itu sendiri tentang tubuh badan dia. Yang jadi bimbang kita ni, 40% daripada murid obesiti ni, dia tak mengaku dia obesiti. Maksudnya dia obesiti? Maksudnya dia daripada orang kata dari pelajar yang obesiti tu, 14% tu, maknanya 14% dari pelajar obesiti tu dia tahu dia obes. Selebihnya dia tak tahu pun dia obes. Dia ingat dia okey. Dulu kita ada satu
dalam pendidikan kesihatan kita dulu, kita pernah sebut sebagai anorexia nervosa, anorexia bulimia. Okey, yang mana ada satu kecenderungan murid yang apabila dia melihat diri dia di cermin, dia tetap kata dia tough. Dia besar. Tak, dia tengok kat cermin, dia kata dia masih lagi ideal. Masih lagi tough lagi ni. Sedangkan sadar lagi ni. Tapi sebenarnya dia tak sedar. Yang batang dia itu sebenarnya dah makin membesar tanpa dia sedar, perlahan-perlahan. Itu cabaran utama pada saya lah yang maksudnya saya kita dia memang diri sendiri. Senang cerita dia tak Syok sendirilah. Syok sendirilah. Dia rasa macam dia rasa bila badan dia besar kan, badan dia besar, dia rasa macam tough dan sebagainya, tapi dia tak tahu apa kandungan yang ada dalam badan dia. Sebenarnya yang berlebihannya dia tak tahu. Dia tak tahu yang lebihnya lemak dalam badan. Tapi Cikgu Ali, ada satu fakta menarik tau. Alright. Okey. Antara lelaki dengan perempuan tau. Antara murid lelaki dengan murid perempuan ni. Murid perempuan 35% daripada murid perempuan cenderung untuk tidak mengaku. Tetapi bagi murid lelaki 52%. Maknanya di sini lelaki dengan mudah mengaku dia gemuk. Obesity. Obesity. Dia tak ada yang sensitif pula. Perempuan ni denial lah. Sebab perempuan ni dia sukar untuk menerima hakikat. Sebab itu merupakan aset kan. Aset yang orang akan menilai fizikal kan. Jadi dia macam susah sikit nak mengaku dia. Ini fakta. Okey. Jadi bila kita dah tahu dah benda ni ada cabaran ni semua, macam mana kita nak support, kita nak sokong, nak pastikan ni keadaan obesiti ni dapat diatasi, dikawal. Siapa yang perlu bertanggungjawab? Saya setuju dengan Cikgu Subra tadi bila dia sebut di rumah. Okey, kalau kita lihat sebenarnya salah satu daripada punca ataupun kesan kepada obesiti kanak-kanak ni ialah faktor keluarga. Maksudnya dekat sini apa? Habit pemakanan di rumah. Contoh, kalau mak bapak yang kedua-duanya bekerja, sudah tentulah jadual pemakanannya sudah berubah daripada kelaziman. Dan benda itu membawa kepada anak-anak di rumah. Contoh, kita tahu antara sebab-sebab utamanya makan lewat malam. Betul. Jadi kalau makan selepas pukul 9 malam, macam contoh kalau kita tengok lambakan kedai-kedai yang masih buka tengah-tengah malam, mak bapak yang mungkin tak sempat nak masak dan sebagainya, bawa anak ni sekali makan waktu malam. Sebab apa? Kalau kita makan selepas lewat malam tu, selepas daripada kita makan tu, apa lagi aktiviti kita buat? Paling tidak pun murid-murid kita mungkin melibatkan diri dengan sosmed, gaming dan sebagainya. Dan selepas tu dia tidur. Jadi kalori yang diambil tadi tu, kalori yang diambil tu nak dibakarnya waktu bila? Jadi bila dia tidur, esok pagi bangun, makan lagi. Lapar lagi. Jadi itu antaranya lah. Selain daripada faktor genetik dan juga pemilihan-pemilihan makanan yang sesuai dan juga kekurangan aktiviti ataupun gaya hidup sihat tu tak diamalkan. Sebab pemahaman murid-murid kita ni, dia fikir gaya hidup sihat ni hanya makan. Sedangkan sebenarnya bila kita kata gaya hidup sihat ni bermula daripada mula dia bangun sampai dia tidur. Apa gaya hidup dia? In fact, tidur pun penting. Ya, tidur yang cukup. Saya tertarik juga pada Cik Ismaidi tadi bila macam maksudnya masa makan tu, cara kita makan tu. Kalau kita lihatlah zaman-zaman kita dulu, mak bapak kita bila makan duduk bersila. Pernah tak kita makan bersila? Kenapa kita perlu makan bersila sebenarnya? Duduk bersila. Bila kita makan duduk bersila tu, darah ni sebenarnya untuk penghadaman. Darah perlu kumpul di bahagian perut. Sistem penghadaman. So bila kita makan, darah kumpul dan penghadaman dia lebih lengkap. Sebab tu metabolisme dia memberi kesan pada metabolisme. Bukan macam sekarang makan sambil berjalan. Bila berduduk kaki bergoyang, saya selalu dekat rumah kalau sampai sekarang pun arwah bapa saya dia bila tengok ni bila makan kaki bergoyang dia mesti marah. Kenapa kaki bergoyang? Bila kaki bergoyang dah tentu darah perlu pada kaki bergoyang. So sistem badan dia akan hantar darah pergi ke kaki, tapi dia tak tertumpu pada sistem penghadaman. Itu cara-cara pemakanan. Macam masa pemakanan tu penting, tidur dan sebagainya. Minum air yang cukup. Cukup. Kita kena perhatikan bila makan. Okey, satu yang kita lihat sekarang lah cara pemakanan. Makan lewat malam kan di restoran. Ya, betul. Contohnya saya tanya pada Encik Mustaqim lah kan.
Cikgu Mustaqim, kalau Cikgu Mustaqim makan di katalah di warung kan. Okey, biasanya makan malam apa? Nasib baik tak tanya kat saya. Tak cuma kita nak share. Biasalah kan kalau kita Air kosong. ada warung yang berdekatan lah dengan rumah. okey. Biasanya itulah ada roti canai. Okey, roti canai. Okey, bila makan roti canai? Minum order apa? Order buat masa sekarang ada kesedaran sikit, lemon swap. Betul. Nak balas. Anak-anak kita macam mana? Dia order apa? Okey, kalau anak saya lah, kalau anak saya sama juga, cuma dia nak add on dengan ayam. Okey, Ayam ayam. goreng. Airnya apa? Air dia Manis. air manis. Air manis, panas ke panas. sejuk? Panas. Okey, baguslah tu. Maksudnya ibu bapa yang memang mengajar anak macam mana cara pemakanan yang betul. Kita sering kali lihat dia makan, dia order nasi dan sebagainya, tapi dia punya gelas Air apa manis dia. smoothie dengan dia punya Sekarang kan ais. ada trend yang air dalam Ya, ya. plastik bubur dalam Ya, tu betul. kan. Lepas tu air batu. Air Kan? batu. Ya. Sejuk. Bila kita makan, badan kita sebenarnya dia perlukan haba tahu untuk penghadaman. Okey, kita makan. Contohnya biryani kita makan, sedap kan. Kita makan berminyak kan? Ya, betul. Sampai ke perut, minum air sejuk. Air sejuk. Bila dia turun air sejuk ni, air sejuk ni dia akan menurunkan suhu badan tahu. Sebenarnya suhu. Bila menurunkan suhu, dah tentu penghadaman tak lengkap. Tu ini cara pemakanan ni. Sebab tu bila kita makan, air yang kita minum tu mestilah air suam dan jangan kerap minum air. Before minum air sikit, basahkan tekak. Kita makan kunyah. Bukan makan telan kan. Itu cara pemakanan juga. Kunyah. Then selang-seli kalau perlu sikit. Dan after kita makan tu maybe dalam half an hour baru kita makan minum. Maybe 1 gelas ke 2 gelas itu cara minum air yang betul semasa kita makan. Dia sebenarnya Cikgu Subra, knowledge ni kita tahu sebenarnya majoriti tahu. Cuma nak istiqamah, nak kekalkan tu, nak cuba ikut aturan tu. Ya, betul. Dan macam kita kena setujulah yang benda ni di sekolah is one thing lah. Dari rumah parents kena. Tu sebab orang tua dulu kan kata makan jangan bersulam air. Okey, sebenarnya banyak lagi kita nak rungkai lepas ni. Banyak lagi tips-tips yang boleh diberikan oleh panel kita. Kita berhenti dahulu. Boleh. Kita sambung selepas ini santai-santai, jadi sampai dalam Cikgu Podcast. Jumpa lepas ni.